Orang Kelantan, orang bukan Kelantan dan non-Bumi Putra, semua orang boleh beli di Kota Seribong. Kota Seribong asalnya dia adalah sawah padi yang mana Loning ia dah jadi satu pembangunan bercampur dan kawasan perumahan elit berkeluasan total sebanyak 226 ekar, dan di sini kita ada kilang, kita ada kedai dan kita ada rumah. Dalam 226 ekar keluasan total di Kota Seribong, ia akan menempatkan 1,800 rumah dan juga 715 unit kedai. Dan sekarang kita masih di fasa awal yang mana kita ada lebih 400 unit rumah dan kita hanya ada 40 unit baki rumah untuk dijual dan juga 12 unit kedai. Kota Seribong hanya 500 meter saja dari Madin Tunjung dan hanya 10 minit dari Bandar Kota Baru. Dan stesen kereta api ECRL yang mana dijangka akan beroperasi pada Disember 2026 akan menghubungkan Kuala Lumpur dengan Kelantan, yang mana ia bukan sahaja untuk pengangkutan awam rakyat Kelantan tapi ia juga untuk tujuan kargo. Dengan adanya ECRL, ia bukan sahaja meningkatkan lagi sektor pelancongan Kota Baru tapi ia juga akan meningkatkan lagi aktiviti ekonomi tempatan. Dan juga pada akhir tahun 2025, Wisma Persekutuan Kota Baru yang menempatkan 30 hingga 40 agensi kerajaan yang mana berjumlah kaki tangan seramai 1,500 ke 2,000 orang staf akan dipindahkan ke Bandar Baru Tunjung. Dan yang paling bestnya dekat Kota Seribong ni, semua orang boleh beli. Orang Kelantan, bukan Kelantan dan orang bukan Bumi Putra, semua boleh beli rumah, kedai di Kota Seribong. Yang mana nak tengok rumah, nak tengok rumah contoh, nak tengok kawasan kejiranan di Kota Seribong dan nak semak kelayakan, kami boleh bantu secara percuma. Hubungi saya, Nabila Nazari, dan klik link di bawah.